Assalamualaikum dan apa khabar semua? Hari ni kita nak sembang santai sikit lah tentang satu isu yang ramai pengguna lebuh raya tertanya. Kelewatan pembukaan WCA Session 4. Sepatutnya laluan ini dibuka sebelum raya pada tahun ini lagi. Tapi sampai sekarang statusnya masih lagi sepi. Apakah puncanya? Kalau kita baca laporan media yang saya sertakan pada pautan di deskripsi, memang tidak dinyatakan secara spesifik kelewatan ini. Namun, kalau anda ikuti perkongsian daripada Lando Zawawi Rus, ada disebut isu perbezaan kebenaran antara ketua pengarah lama dan baru. Kebetulan pula, kalau kita Google, KP yang bertukar pada tahun ini adalah KP LLM, pertukaran pada 11 Februari lepas. Adakah disebabkan transisi kepimpinan ini, pembukaan terpaksa ditunda? Wallahualam. Itu hanyalah pemerhatian luar sahaja. Bagi saya, WCA sebenarnya dah buat kerja mereka. Kalau anda tengok dalam rakaman yang saya kongsikan ini, dekat Plaza Tol tu lampu-lampu tu semua dah dinyalakan. Papan tanda arah masuk ke WCA Session 4 pun telah banyak didirikan. Secara fizikalnya, ia nampak bersedia untuk dilalui. Cuma mungkin ada faktor luaran atau birokrasi yang di luar kawalan pihak WCA yang menyebabkan kita tak boleh masuk lagi lebuh raya ni. Sekarang ni tumpuan terarah kepada WCA Session 3 yang dijadualkan siap pada suku pertama tahun hadapan. Kita harapkan sangat tiada lagi kelewatan berantai untuk WCA. Jadi itulah sedikit sebanyak pandangan saya. Bagi saya nampak WCA telah bersedia. Cuma ada sesuatu yang menghalang. Apakah pendapat anda? Cuba komen di bawah.